Sebenarnya bos, saya nak bagi tahu saya nak berhenti kerja. Bos, nak jumpa kejap boleh? Apa hal kan? Masuk, masuk. Sebenarnya bos, saya nak bagi tahu saya nak berhenti kerja. Kau ni apa cerita ni, Han? Macam sesumpah. Sekejap kerja, sekejap berhenti. 2 bulan itu lagi dah pergi tempat lain ni, masuk semula. Ni apa hal kau ni? Bukan apa bos, saya dah dapat kerja baru. Tu yang saya plan nak berhenti. Kau dapat kerja apa ni? Macam-macam kau ni lah. Saya dapat kerja wireman bos. Wireman bos. So, plan nak pergi sana lah. Tak ada. Kau jangan nak macam-macam. Bulan ni kau punya target 25 nak register ni, kau mesti settlekan. Apa wireman ke, apa man ke, aku tak mau dengar. Lah, tak boleh bos. Aku tak mau dengar. Kau mesti settlekan. Kau punya target 25 ni, kau mesti register. Aduh, tak apalah nak buat macam mana. Pergi register sekarang. Tu admin kat atas tengah tunggu kau tu, register 25 biji tu. Tak boleh bos. Barang dah beli lah ni, toolbox dah beli, tangga dah beli, apa semua dah habis banyak lah ni modal. Nak jadi wireman yang pasal ni. Aduh, pening lah. Tak apalah nak buat macam mana. Dah bos, tak boleh bos. Sekali lagi ni tanya ni. Banyak habis modal ni. Tolong lah bos. Kan aku dah cakap tak boleh. Agak tak ada. Wireman ke apa man ke tak ada. Kau pergi register sekarang.